Hari ni saya go bawa anak-anak ke tempat yang diorang dah lama minta. Game On Theme Park kat The Mines, Serdang. Dalam mall tau. So tak payah risau cuaca panas ke, hujan ke. Dah boleh enjoy puas-puas. Perjalanan kami hari ini membawa kami ke The Mines, Serdang. Dah sampai dalam mall, kami terus mencari lokasi Game On. Sempat jugalah kami berpusing beberapa kali dahulu sebelum akhirnya sampai ke tempat yang kami tuju. Dari jauh dah boleh dengar bunyi kanak-kanak menjerit gembira dan suasana yang sangat meriah. So untuk masuk Game On ni, harga tiket untuk kami bertiga, satu dewasa RM49, budak-budak RM46 seorang. Kalau korang nak jimat sikit, beli online boleh dapat RM44 untuk adult, RM41 untuk kanak-kanak. Tapi kita datang walk-in je hari ni. Tak apa, pengalaman tetap sama. Sementara Daddy uruskan tiket, Aldrich dan Adwa dah mula tak senang duduk. Asyik tanya, "Daddy, bila boleh masuk?" Destinasi pertama kami ialah archery. Tanpa tunggu lama, Aldrich terus capai busur panah. Gaya dia memang penuh keyakinan, macam dah pernah berlatih. Azwa pula lebih berhati-hati. Beberapa kali panah tersasar, tetapi dia tetap mencuba. Dan itulah perkara yang paling kami suka. Tak kira gagal berapa kali, dia tetap mahu cuba lagi. Kemudian kami beralih ke meja foosball. Bermulalah perlawanan sengit antara Daddy dan anak-anak. Masing-masing cuba menjaringkan gol sambil ketawa apabila bola bergerak terlalu laju. Walaupun hanya permainan ringkas, suasananya memang meriah. Okay. Inilah antara bahagian paling menarik hari ini. Di Skateland, Aldrich terus meluncur laju sebaik sahaja memakai kasut roda. Nampak yakin dan semakin lama semakin mahir. Berbeza dengan Azwa yang baru belajar. Banyak kali juga dia terjatuh, tetapi setiap kali jatuh, dia akan bangun semula dan cuba lagi. Selepas beberapa percubaan, akhirnya dia berjaya bergerak sendiri walaupun masih perlahan. Sementara itu, Aldrich pula dah nampak seperti pemain profesional yang sedang membuat persembahan. Seterusnya, kami masuk ke Floor is Lava. Permainan Floor is Lava benar-benar menguji tenaga dan kelincahan kami. Kami berlari, melompat dan mengelak daripada lava di lantai. Walaupun beberapa kali anak-anak tersadung dan hampir terjatuh, mereka tetap bangun semula dan terus berlari dengan penuh semangat. Gelak tawa memang tak berhenti dari mula sampai habis. Best gila!
Ush. Sekali lagi, sekali lagi. Okey, tengok dia buat. Okey, satu. Kalau nak tanya aktiviti paling lama anak-anak bermain, jawapannya memang bubble bank. Di sinilah mereka habiskan sebahagian besar masa. Di sini mereka boleh bermain bola gergasi, melompat di kawasan bouncer dan bergaul dengan kanak-kanak lain. Paling kelakar apabila mereka masuk ke dalam bola bubble dan mula berlanggar sesama sendiri. Ada yang terbalik kepala ke bawah, ada yang berguling tanpa arah, memang mencuit hati. Tidak hairanlah ini menjadi lokasi yang paling lama mereka habiskan masa. Sampai berpeluh-peluh dibuatnya. Okey, cepat. Abang adik tolak. Hei. Tolak adik tu. Seterusnya mereka mencuba wall climbing. Nampak mudah dari bawah, tetapi apabila mula memanjat, barulah terasa cabarannya. Walaupun sukar untuk sampai ke atas, mereka tetap mencuba beberapa kali tanpa berputus asa. Okey, adik pula adik.
Adik pula, cepat adik. Boleh tak? Lompat, lompat, lompat. Okay, good. Tak boleh. Inilah aktiviti yang paling mencabar, Ninja Challenge. Daddy pun tak mahu lepaskan peluang. Pada awalnya nampak mudah, tetapi apabila masuk sendiri, barulah terasa. Setiap halangan memerlukan tenaga, perlu mengimbangi badan, perlu memanjat, perlu bergayut dan perlu fokus. Anak-anak pula macam ada bateri tambahan, masih bertenaga. Daddy pula dah mula tercungap-cungap. Tetapi inilah antara pengalaman paling menyeronokkan hari itu. Sakitlah kaki. Kenapa tu? Cepat. Ush, ni apa abang Idrik? Ha? Ya Allah. Aduh. Oh, sana. Untuk eSports Gaming Portal, tempahan awal memang sangat disarankan. Kami memilih Super Mario. Satu sesi selama 30 minit. Dan nampaknya 30 minit itu terlalu pantas untuk mereka. Jadi berbaloi atau tidak datang ke Game On Theme Park? Pada pendapat kami, memang berbaloi. Banyak aktiviti dalam satu lokasi, sesuai untuk kanak-kanak aktif, sesuai untuk family bonding. Ibu bapa boleh turut bermain, pelbagai pilihan permainan. Dari segi umur, kami rasa paling sesuai sekitar 6 tahun ke atas. Dari segi keselamatan pula, kebanyakan aktiviti mempunyai peralatan keselamatan yang disediakan. Namun, ibu bapa masih perlu memantau anak-anak, terutama untuk aktiviti yang lebih mencabar. Kalau korang sedang mencari tempat family day yang menyeronokkan di Selangor atau Kuala Lumpur, Game On memang boleh dimasukkan dalam senarai. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Saya Yusri, ini Eldrick dan ini Azwa.
Kami dari Sayago. Jumpa lagi dalam penggembaraan keluarga yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.